And I was so lucky, saya temui satu tapak di mana tangan saya adalah tangan yang pertama pegang, mata saya adalah mata yang pertama melihat alat batu itu. It was left in situ selama 74,000 tahun dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke episod kedua Sejarah Kita bersama dengan saya KJ dan saya Edin Khoo. Edin, sejak kita muat naik episod pertama Sejarah Kita, saya agak terkejut dengan sambutan. Saya ingat mungkin ada 100-200 lah yang akan view episod pertama kita, tapi dah puluhan ribu. Adakah Edin juga terkejut dengan sambutan podcast niche ni? Saya agak kolot dengan podcast dan jumlah nombor, tapi saya tertarik lah dan memberi keyakinan ya bahawa sejarah itu memang ada pull factor lah. Ya, dan ramai juga yang ada yang kata, oh sejarah ni subjek favourite saya di sekolah. Ada juga yang kata, oh zaman sekolah dulu saya memang bosan dengan sejarah sebab cara penyampaian sejarah, dan mereka ada harapan tinggi lah bahawa podcast ini mungkin boleh menyingkap semula sejarah negara kita dengan lebih menarik dan membawa perspektif yang mungkin belum lagi didengar ataupun dibaca dalam buku teks biasa. Ya, saya tertarik dengan renungan lah. Bahawa banyak orang memang dia ada kenangan ya, membelajar sejarah, menarik minat dengan sejarah. Jadi ya, saya haraplah ia akan. Saya tak pasti Edin ingat lagi episod pertama bila saya baca dan kita bincang berkenaan dengan tujuan sejarah berdasarkan kepada buku teks. So saya buka lah buku-buku teks tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Di situ adalah beberapa tujuan ataupun objektif sejarah. Antaranya adalah untuk memastikan bahawa kita dapat membina negara bangsa, satu ilmu yang dapat mencorakkan perpaduan ataupun mengeratkan perpaduan. Tetapi yang saya rasa sejarah ni adalah penting untuk kita mengenali diri kita, untuk kita tahu dari manakah kita datang. Dan saya tak pasti sama ada Edin berkongsi pandangan saya. Sejarah ini penting untuk tahu susu galur kita. Sangat berkongsi, sangat bersehaluan. Ya, dan saya rasa kalau episod pertama itu adalah episod yang membincangkan kenapa kita buat podcast, episod kedua ini adalah permulaan segala-galanya lah. Sebab kita, walaupun kita resist, kita tak nak sangat ikut kronologi sebab mungkin ada topik-topik yang perlu kita keluar daripada kronologi negara kita, sejarah negara kita. Tetapi untuk episod kedua, iaitu episod pertama secara substantif lah, saya rasa kita kena mula pada permulaannya. At the very, or at least what we think is the beginning lah. Sebab ini pun perdebatan juga. Kita tak tahu bila mulanya ada civilization ataupun ada manusia di sama ada di Tanah Melayu ataupun Sabah ataupun Sarawak. So satu lagi, I suppose technical term Edin yang ataupun technical issue yang kita kena jelaskan adalah bila kita cakap Malaysia ni, of course Malaysia ni hanya wujud pada tahun 1963. Yeah. Bila kita cakap sejarah Malaysia ni adalah sejarah Tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak lah. Yeah. Saya rasa bila kita cakap Malaysia ni, of course akan ada maybe some smart aleck yang kata, hey, why do you call it Malaysia? It wasn't Malaysia then. Yeah. Tapi we refer to a geographical area, yes, which is now of course known as Malaysia. Dan satu lagi penjelasan yang saya nak buat. Ada yang kata, oh kenapa KJ tak ambil Edin saja sebagai host bersama? Kenapa tetamu? Saya nak jelaskan bahawa Edin memang adalah host bersama. Dan untuk hampir setiap episod lah mungkin kita akan jemput seorang pakar. Sebab ada juga komen yang kata, dua orang ni bukan sejarawan, seorang ni adalah aktivis budaya, seorang lagi adalah buangan politik. Tak ada siapa yang menjadi pakar sejarah. Jadi hari ni kita balas dendam komen. Kita bawa yang sepakar-pakarnya lah, sepakar-pakarnya untuk membincangkan isu. Tapi sebelum itu, saya nak kenalkan tetamu kita pada hari ini. Saya rasa dalam bidang arkeologi, tidak ada individu yang
yang lagi layak lah bagi saya, dari segi pengalaman, dari segi kelayakan, dari segi pencapaian daripada tetamu kita pada hari ini, iaitu tidak lain tidak bukan yang berbahagia Emeritus Profesor Datuk Siti Zuraina binti Abdul Majid. Apa khabar Tok? Khabar baik. Ya. KJ. Datuk Profesor adalah sekarang ini penyandang kerusi Za'abah di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tetapi lebih daripada itu jawatan yang semasa. Tetapi lebih daripada itu, beliau ada pendidikan, latar belakang pendidikan yang sangat hebat. Ijazah sarjana muda di Universiti Malaya, selepas itu ijazah sarjana di Cambridge dan PhD dalam bidang antropologi daripada Yale University Amerika Syarikat, penasihat dan konsultan UNESCO World Heritage dan juga Heritage Impact, penasihat kepada Pusat Penyelidikan Arkeologi Global di USM, dan individu pertama yang memperkenalkan arkeologi sebagai bidang akademik di Malaysia pada awal tahun 1970-an, dan ketika negara masih bergantung kepada sarjana luar untuk menulis prasejarahnya. Antara penemuan penting yang dibuat oleh Profesor Zuraina sudah pasti adalah Lembah Lenggong yang kita akan bincang nanti, Kota Tampan, Perak Man, Niah Skeleton dan juga di Gua Harimau. Sebelum kita mula dengan nak cerita sejarah ni Prof, mungkin saya nak mulakan soalan kepada Prof, dan juga cerita Prof sendirilah. Kenapa Prof ambil bidang arkeologi? Kenapa Prof rasa penting untuk menjadi seorang arkeologis di Malaysia pada Prof dapat ijazah sarjana muda pada tahun 67, 70-an, pergi ke Cambridge dan Yale. Adakah memang tidak ada arkeologi di Malaysia sebelum itu? Terima kasih KJ. Sebenarnya I drifted into the field. Mula-mula saya buat Chinese Studies dan melalui Chinese Archaeology saya tertarik kepada prasejarah, kepada arkeologi negeri China, dan saya rasa it's time yang saya kaji arkeologi secara mendalam supaya kita tahu tentang negara kita, sebab pada waktu itu arkeologi bukanlah satu bidang yang established ataupun bukan bidang yang telah menghasilkan bahan-bahan untuk kita mengetahui prasejarah kita. Setelah saya belajar dan dapat ijazah dalam bidang arkeologi, saya rasa saya tak boleh balik dan mengajar topik biasa saja. Saya rasa it's wasted kalau saya tidak buat sesuatu. Pada waktu tu tahun 70-an adalah waktu di mana negara menghantar pelajar-pelajar pergi ke luar negeri untuk belajar sains dan macam-macam bidang. Tetapi arkeologi kosong. Jadi saya rasa it's time that we do something so that we will know. Juga perkembangan development pada waktu itu sangat pesat. Jadi tanah-tanah semua digali. Jadi bila tanah digali, kita mungkin hilang bukti prasejarah. Sebab arkeologi adalah satu bidang yang beri kita bukti tentang yang tidak terdapat dalam dokumen-dokumen. Dan kita bukan sahaja memberi bukti tentang sejarah, tetapi kita beri bukti dan penceritaan sejarah lain-lain bidang pun. Contohnya bila kita dapat Perak Man, we contributed towards medical science juga. So, it is not just untuk sejarah, tetapi untuk semua bidang. Ya? Prof, soalan yang agak asas lah, basic. Okay. Apa sebenarnya bezanya di antara arkeologi dan sejarah? Dan bagaimana arkeologi boleh memberi pencerahan kepada sejarah? Okay, satu soalan yang very basic, very good question. Ya. Yang itu, arkeologi boleh dibagikan kepada dua, ya. Arkeologi sejarah dan arkeologi prasejarah. Arkeologi sejarah ada bantuan daripada dokumen-dokumen. Tetapi arkeologi prasejarah tak ada bantuan lain. Hanya artifak-artifak sahaja yang kita dapat dalam tanah. Maka kita perlu bekerjasama dengan saintis dari berbagai bidang untuk mendapat penceritaan yang reliable untuk sejarah kita. Jadi prasejarah agak
lain sekali daripada arkeologi sejarah, di mana ada bantuan monumen, ya, ada bantuan documentary sources, ya, jadi ia lebih memerlukan laboratory work. Prof, daripada soalan Edin tadi, saya sebagai seorang layman lah, saya bukan pakar arkeologi ataupun pakar sejarah, tetapi saya boleh bagi rumusan bahawa sejarah Malaysia dalam pemikiran awam, public consciousness, walaupun dalam buku teks, saya akui, kita fair kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, memang ada silibus berkenaan dengan prehistory ataupun early history, sejarah awal. Tetapi dalam public consciousness, sejarah kita bermula pada abad ke-15 lah, basically. Dia bermula dengan Empire Kebangkitan Melaka, dan sebenarnya sejarah sebelum itu agak susah untuk kita tahu dan susah untuk kita faham, dan antara sebab dia macam Prof katalah, masalah bukti fizikal. Bukti tulisan tak banyak di Malaysia. Bukti secara lisan pun tak banyak di Malaysia sebelum abad ke-15. Of course, correct me if I'm wrong, Prof. Dan kita pun tidak ada monumen-monumen yang sangat besar macam negara-negara jiran kita, Angkor Wat, Borobudur dan sebagainya. Tetapi of course, there's been discoveries yang telah pun dibuat, sama ada di Lenggong, di Lembah Bujang dan sebagainya. Kedua adalah kemerosotan bukti fizikal di negara kita. Antara sebab yang saya bacalah untuk bersedia untuk episod ini adalah antara lain perubahan alam sekitar, naik turun paras laut yang telah pun tenggelamkan beberapa kawasan yang kita rasa menjadi kawasan tumpuan settlement manusia awal di Malaysia, dan ini antara sebabnya kita sejarah awal kita agak susah untuk kita lukiskan sebagai satu rujukan. Adakah ini benar, Prof? Benar, KJ, tapi kita boleh juga dapat pandangan tentang kita boleh juga dapat penceritaan tentang prasejarah kita. Bila saya mula-mula mengkaji prasejarah di Malaysia, we were regarded as the backwaters of civilization oleh arkeologis luar negara. Maksudnya kita ni tak penting lah. Tak penting. And apa yang dia jumpa di sini menunjukkan bahawa alat-alat batu kita were backward. Okay. Tetapi apabila saya mengkaji lebih mendalam, saya lihat bahawa we were not the backwaters of civilization. Mereka tidak boleh mencapai keputusan seperti itu hanya berdasarkan atas alat batu yang morfologinya tidak seperti artifak-artifak di barat yang lebih canggih, lebih cantik. Bila kita lihat dari segi pikiran manusia di tapak Kota Tampan contohnya, we see that they're very bright. It's as if they knew Geology 101. They were systematic in what they did, and this was 74,000 years ago. Jadi kita tak boleh anggapkan berdasarkan hanya atas morfologi. Kalau dia ada artifak yang canggih dan cantik macam di barat, tak boleh hidup di sini. Sebab this is kawasan tropika. We need really rough and tough artifacts in order to survive in the tropical forest. Bolehkah kita katakan bahawa bias pengkaji barat itu tidak menggalakkan kita untuk menceburi bidang ini ke, Prof? Can I just ask you, mungkin rujukan ada seperti Alistair Lamb, Paul Wheatley, apakah pendapat mereka dan bagaimana Prof berbeza atau daripada sarjana itu? Saya berbeza oleh sebab Wheatley, Sidis, Lamb, mereka mengkaji proto-history, early history, di mana terdapat documentary sources untuk membantu mereka. Untuk bidang prasejarah, iaitu hal-hal yang sebelum 1000 tahun dahulu, adalah dalam bidang prasejarah. Dan prasejarah mengambil satu masa atau kedudukan masanya adalah 99.9%
9% of existence of mankind. Jadi sebahagian besar adanya manusia di dunia ni terletak dalam bidang prasejarah. Dalam bidang sejarah di Malaysia bermula lebih kurang 1000 tahun dahulu, it's about 0.1% of time. Tapi kita tahu banyak sekali. Oleh sebab ada documentary sources dan ada bukti-bukti lain. Ya. Jadi prasejarah sangat berlainan. The tools of research pun are different. And we have discovered key things in Lembah Lenggong that shows that we play a very key role in the world at that time. Sebelum ni kita pun anggap mungkin kita ni lembab. Waktu itu tak ada sangat di Malaysia. First of all, Malaysia tak ada waktu itu. It's Sundaland. Okay. And mungkin jadi kita kena bekerjasama dengan negara-negara jiran kita oleh sebab mereka juga mempunyai sebahagian daripada sejarah kita, bukti sejarah kita, dan kita juga mempunyai sebahagian daripada bukti sejarah mereka. So we can combine and we can enrich both our prehistories, theirs and ours. Prof, kita dah sebut tentang mukadimah. Kenapa Prof rasa arkeologi ni penting? Edin telah tanya juga berkenaan dengan metodologi arkeologi. Saya rasa pendengar dan juga penonton sejarah kita nak tahu titik permulaan. Sebab ini soalan nampak mudah tapi tak mudah. Sebab this is the crux of the debate. Okay. Where do we start? Saya bagi dulu the textbook chronology, Prof. Dan lepas tu Prof bagi pandangan lah. Okay. The textbook adalah kita mula dengan zaman Paleolithic. 40,000 tahun sebelum Masihi. Ini I know your face is like, oh no, that's wrong. Itu memang terlalu apa? Is to research. It's to research. Tapi ini berdasarkan kepada tengkorak yang kita temu di Gunung Niah. The skull. Gua Niah. So itu dikatakan sekitar 40,000 lah. Itu bukti antara yang tertua di Malaysia, di Asia Tenggara, tengkorak manusia. Dan pada zaman Paleolitik yang sama ada juga tapak seperti Kota Tampan yang disebut oleh Prof tadi, menunjukkan bahawa ada komuniti hunter-gatherers, pengumpul pemburu yang sudah mula menggunakan alatan batu. Dan kita akan cerita nantilah tentang kenapa alatan ini ataupun alatan batu ini adalah sangat-sangat penting dalam bidang arkeologi. Dan selepas itu zaman Mesolitik dan Neolitik, 10,000 hingga 2,000 sebelum Masihi, kurang lebih. Budaya Hua Binian ni adalah berkaitan dengan Vietnam. Saya rasa Hua Bin ni adalah merujuk kepada orang Vietnam lah, yang rujukan ini dibuat sebab kononnya kita datang daripada Vietnam. Ya, kita datang daripada Vietnam. Dan di sini kita ada pertanian dan peternakan awal bermula, bukan hanya hunter-gatherers tetapi ada agricultural communities yang mula wujud, pembuatan tembikar dengan corak ringkas, earthware yang mula kita nampak, dan peralatan batu gilap yang lebih halus, so polished tools. So nampak macam kita manusia pada zaman itu lagi canggih lah daripada zaman sebelum itu. Dan tapak penting di Gua Cha, di Kelantan, Batu Pahat, dan ada tapak pengebumian yang kita dah mula bertemu pada zaman tersebut. Selepas itu adalah zaman gangsa dan besi. Kuala Selinsing, Santubong, 500 tahun sebelum Masihi, 200 tahun sebelum Masihi, di mana dah ada gendang gangsa, alatan besi, dan mula kita nampak copperware, ironware ataupun iron tools, manik, beads, dan nampak dah ada manik dan kaca daripada India dan China. Maknanya dah ada perdagangan jarak jauh pada zaman tersebut. Selepas itu kita masuk kepada zaman proto-sejarah lah, yang kita tak akan cover di sini. Mungkin episod yang akan datang kita akan cakap tentang proto-sejarah, iaitu pengaruh daripada India, inscription Hindu dan juga Buddha yang datang ke tanah Melayu dan juga kawasan yang dikenali sebagai Malaysia sekarang ni. So ini dia punya textbook, Prof.
adakah ini When publish dia publish sama ada publish 10 tahun lepas ataupun sekarang, dia masih lagi rujuk kepada this chronology. Jadi adakah benar 40,000 tahun itu adalah permulaan kita? The culture sequence yang kita ada sekarang sama, Paleolithic, Neolithic and then logam. Itu dari segi dia punya teknologi. Tetapi dari segi pentarihan, kita telah maju ke hadapan di mana kita bertuah dapat jumpa satu lembah seperti Lembah Lenggong. Lembah Lenggong telah mendedahkan bukti terawal manusia di Asia, di Malaysia. Okey, di situ kita ada bukti pentarihan yang bermula lebih kurang 500,000 tahun dahulu di Bukit Bunuh Lenggong. Kita juga telah ni yang penting Bukit Jawa, Gua Harimau seperti mana yang KJ sebut tadi, dan juga yang sangat penting ialah Kota Tampan. Daripada bukti-bukti yang terdapat di Lembah Lenggong, kita lihat bahawa Lembah Lenggong boleh dianggapkan sebagai the earliest capital or the first capital of Malaysia. Wow. Lembah Lenggong, first capital of Malaysia. Well, first of what is Malaysia lah. Yes, first capital. I say first capital because that was the place where people lived for a long, long time, and we don't have any evidence of similar dates elsewhere in Malaysia. They seem to have just settled there, happy to be there for many hundreds and thousands of years. So, Lembah Lenggong telah memberi kita bukti manusia dari zaman Paleolithic, Neolithic ke zaman logam. Ini bukan saja untuk Malaysia, tetapi Lembah Lenggong telah juga menyumbang terhadap warisan dunia, terhadap arkeologi di dunia, di mana kita tahu atau dipercayai bahawa manusia keluar dari Afrika banyak kali, dan satu daripada laluannya ialah melalui Lembah Lenggong, pada Lembah Lenggong ke Australia. Jadi dari segi itu, pada masa itu dia ambil jalan darat ke, Prof? Kita tidak mempunyai bukti the dot every spot yang dia pergi, but we believe that sometimes jalan darat, sometimes jalan laut. Okay. But kita tak ada ports all along the way, It's a push-pull factor. Bukan all the way to the east, tetapi sometimes they go back west and then east and west and east and north. So we don't have the detailed picture, but we do know that we were part of that route, that migratory route that took place many times. Okay. Dan sejarah menunjukkan dan bukti arkeologi menunjukkan bahawa kemungkinan besar mereka telah pun datang dan memilih Lembah Lenggong sebagai kawasan pertama untuk mereka mengasaskan masyarakat mereka lah. Right. And Lembah Lenggong is so important that it was inscribed as a UNESCO World Heritage Site. Sebab dia mempunyai satu jigsaw, a piece of the jigsaw to fit in the history of mankind. Ya, dan apabila kita sebut mereka mendiami kawasan itu, apakah ciri-ciri yang menentukan dah wujudnya mereka, orang sebagai masyarakat? Okay. Apabila kita lihat, in other words, you're asking for the bukti yang mereka ni adalah manusia. Bukti manusia dia? Apakah ciri-ciri dia? Apakah ciri-cirinya? Ciri-ciri dari segi teknologi. Ya. Okey, dari segi teknologi, contohnya Kota Tampan. Kota Tampan menunjukkan bahawa mereka ini adalah masyarakat yang very rational, very knowledgeable, and very systematic. Cara mereka organize themselves untuk membuat alat batu. Contohnya mereka tahu batu yang mana yang terbaik sekali untuk membuat apa yang mereka nak.
Ya, mereka juga tahu bagaimana nak mengaturkan pekerjaan itu, pembuatan itu. So they knew what they wanted, they knew where to get what they wanted, they knew how to make what they wanted. And that was about 74,000 tahun dahulu. 74,000 tahun. Prof, saya ada baca yang ada kononnya di Lembah Lenggong ada bukti satu peristiwa meteorological yang berlaku 1.8 juta tahun sebelum ini. Mungkin ada meteor yang jatuh ke Lembah Lenggong. Dan hasil daripada meteor itu jatuh, dikatakan bahawa sebab ada satu paper yang telah pun di satu jurnal yang diterbitkan oleh UKM, tapak paleolitik Bukit Bunuh Lenggong Perak, isu dan masalah dalam pentarikhan. Ini ditulis oleh Nur Khairunisa Talib, Nurul Syuhada Saad, Muqtas Saidin, Syekh Sahibul Karamah Masnan. Dan mereka ceritakan, ni very technical lah, menggunakan kaedah chronometric dan sebagainya. Tetapi mereka kata ada kajian arkeologi di Bukit Bunuh yang memberikan usia yang paling lama sekali 500,000 tahun. Maknanya mungkin ada yang menggunakan alat ataupun membuat alat daripada kesan meteorological event tersebut. Would you put it at about 500,000 years? Yes. Lembah Lenggong. Lembah Lenggong. Oh. That is not the only site that gives such a date in Lenggong. Bukit Jawa juga memberi pentarihan yang beratus ribu tahun juga. Berdasarkan atas dating methods that they used. Dan adakah apa yang berlaku di Lembah Lenggong ini sama dengan apa yang berlaku di, sebab kita nak bagi sejarah yang lengkap negara Malaysia, di Gua Niah. Sebab Gua Niah tengkorak itu 40,000 tahun. Adakah ini masyarakat yang sama ataupun masyarakat yang berbeza? Tarikh dia berlainan. Okey, di Lembah Lenggong tarikhnya 300 ke 500,000 tahun dahulu. Tetapi di Gua Niah 40,000 tahun dahulu. Dari segi perkembangan Homo sapiens atau manusianya berbeza. Di Lembah Lenggong dari segi physical anthropology-nya kita panggil mereka Homo erectus atau Homo sapiens. Tetapi di Gua Niah Homo sapiens sapiens. Dia dah lebih maju sikit lah. Maju dan lebih rupanya lebih macam kita. Dan saya pernah my PhD was on Gua Niah, excavations in Gua Niah, and it's a very old site. It's but that was the only evidence we have, and it was just part of a skull. It's very difficult nak tahu lebih daripada apa yang jumpa. Prof, ini mungkin soalan yang ramai juga nak tahu. Kenapa kita tak jumpa banyak lagi tengkorak ataupun remains? Kenapa hanya sikit saja? Takkan dia seorang saja yang duduk situ? Mesti dia duduk dengan family dia, dengan kawan-kawan dia. Tapi kita jumpa seorang. Macam dia ni tak ada kawan ke? Good question, KJ. Jenis tanah di Asia Tenggara dan di tropical area ni is lateritic, very acidic. And it's very easy for it to deteriorate. Tulang boleh hancur? Boleh. Because it's very acidic. Kalau kita dapat macam Perak Man to almost complete, that is bersyukurlah. Dia hebat lah. Dia hebat. Maybe because dia tanam dalam, and maybe because it's not so old like in Gua Niah. Gua Niah 40,000, whereas Perak Man is about 10 to 11,000. Dan juga kita susah nak dapat. Diorang mungkin ada kawan KJ, tetapi kawannya dikebumikan di tempat lain. Di mana kita mati, di situ dikebumikan, lepas tu they wander on to another site. Hanya bila dia sampai ke tahap yang lebih tak canggih sedikit, macam zaman di Gua Harimau, lebih kurang 4,000 tahun dahulu, then they had the concept of cemetery.
Tanah perkuburan. Tanah perkuburan. Okey. Dan di situ kita dapat banyak skeleton. Banyak soalan kita nak tanya ni tentang kematian ni, Prof. Adakah mereka percaya kepada akhirat? Apakah nanti jangan dulu, Prof. Kita drama dulu. Kita nanti seketika dan kita kembali selepas ini. Mentari mula terbit di balik Bukit Hijau. Sinarnya menyelinap masuk ke pintu gua yang menjadi pelindungan. Man Perak membuka matanya perlahan, mendengar bunyi cengkerik yang semakin reda diganti oleh kicauan burung hutan. Udara pagi masih sejuk, berembun dan sungai yang mengalir di kaki bukit kedengaran tenang. Di luar gua, beberapa lelaki muda sudah bersiap dengan batu tajam dan tombak kayu. Mereka akan turun ke hutan mencari rusa atau babi hutan. Bunyi hentakan batu sedang diasah kedengaran. Mereka menyiapkan alat untuk berburu. Sementara itu, kaum wanita dan anak-anak berjalan ke arah sungai. Mereka membawa bakul anyaman dari rotan untuk mengutip pucuk buah hutan serta siput sungai. Bau tanah basah bercampur dengan harum bunga liar mengiringi langkah mereka. Man Perak, walaupun tubuhnya tidak sekuat yang lain, duduk berhampiran api kecil yang masih menyala sejak malam tadi. Tugasnya menjaga api, memastikan bara tidak padam. Api itu adalah nadi mereka untuk memasak, untuk menghalau binatang dan untuk menghangatkan badan ketika malam. Dengan ranting kering di tangannya, dia menolak bara perlahan sambil memandang ke arah cahaya pagi yang semakin terang. Anak-anak kecil berlari ke arahnya membawa buah hutan yang baru dipetik. Mereka ketawa riang, meletakkan hasil itu di hadapannya. Senyuman terukir di wajah Man Perak. Walaupun tangannya cacat, komuniti tidak membiarkan dia sendirian. Dia adalah sebahagian daripada mereka, penjaga api, penutur cerita, saksi kehidupan zaman itu. Hari baru pun bermula di lembah purba itu dengan kerjasama, dengan kasih sayang dan dengan harapan bahawa hutan akan terus memberi rezeki. Prof, saya saja cuba bayangkan satu a day in the life of Man Perak lah. Man Perak ni Perak Man lah. Saya bagi nama dia Man Perak. Adakah bayangan yang saya beri itu Cantik, KJ. accurate lah? Cantik betul, KJ. Dia sungguh pun dia cacat. Dia cacat pada Sungguh tangan pun, dan bahu kan? Ya, dia cacat dan dia susah sikit nak berjalan. Dia mempunyai pengetahuan yang agak yang dia boleh turunkan kepada anak cucu cicit dia. 3 generasi, 4 generasi, sebab dia hidup lebih lama daripada yang lain, di mana usia yang lain 20-22 tahun dah meninggal, tetapi dia sampai 40 ke 45 tahun masih ada lagi, dan dia tahu di mana nak mencari, nak memburu, bila nak memburu, bagaimana nak memburu, apa binatang nak memburu, bila, apa obatnya, di mana nak kutip daun. So he had macam all mana that. Prof boleh tahu benda tu just tengok tengkorak dia? Kita tahu umur dia. Ya, itu okey. Macam mana tahu yang dia ni pandai, dia ni ada ilmu yang disebut. Okey, kalau dia dah hidup sampai 40 lebih tahun, mungkin besar yang dia mempunyai pengetahuan tentang kawasan tu lebih daripada cucu cicit dia. It's a logical conclusion. Yeah. So he was like an encyclopedia of knowledge untuk anak cucu cicit dia, and as a result he must have been cared for very well. Prof, boleh ceritakan sikit tak tentang penemuan, the moment Prof bertemu dengan Perak Man? Okay. Adakah memang cari Perak Man ataupun just accident kan? Accident. Tertimpa kan? Ya. Selepas saya mengkaji Kota Tampan dan beberapa gua lain di Lenggong, saya survey gua-gua, sebab gua adalah rumah
semula jadi. Ada pintu, ada tingkap, ada lantai, ada bumbung. Okay. Jadi kalau pergi ke gua mungkin besar akan jumpa bukti manusia. Dan apabila saya mula-mula masuk ke Gua Gunung Runtuh, saya rasa it's impossible sebab all the stalactites jatuh ke bawah, tak nampak lantai. Kalau saya nak buat kerja di situ, saya kena angkat batu 20 orang untuk angkat sesatu boulders to remove it. I said this is a big job, but something in me said no, try it, do it. So I employed more people, angkut batu-batu ni semua, and I said okay, I guessed that this particular area should have something. Jadi we excavated that area, and lo and behold, we had a skeleton. But I didn't know how important he was. I didn't know he was a skeleton even. I didn't know what I was excavating until several days, because we excavate with Lidi Satay and Bruce. Lidi Satay? Yeah. Skewers, yeah. And then I said, this is very funny, very short, So it was not immediate yang saya tahu ini adalah satu rangka manusia, nombor satu. Yang kedua, saya tak tahu ini adalah satu rangka manusia yang sangat penting, yang akan memberi kita data untuk bidang-bidang lain pun. Yeah. So it was only after a few days that I found that it was bit by bit. The moment you do, you excavate him bit by bit, you say, okay, he was buried in a fetal position, macam bayi dalam perut mak, So that's why I suppose you come this way, you go this way. Okay. And so we said, okay, buried in fetal position, and then we excavate lagi, then we found he had a lot of stone tools, he had a lot of food from various animals, that were hunted. Dia dikebumikan dengan makanan, dengan peralatan dan peralatan. Adakah itu tanda mereka percaya kepada akhirat? Ya. I mean afterlife lah. Okay. Yeah. Dan ini bukan di sini saja, seluruh dunia. Okay. You get that feature. Yeah. Then when we excavated some more, then we find that he is a different kind of person. So it was it was not all at once yang kita tahu is significant. No. Things sent to the lab, balik. We had another co-researcher come in to look at it. Ramai, So when we put things together, lepas setahun, baru kita dapat tahu that this is a very important skeleton, not just for us, but for the world. So it was slow. It was not all within a week. It was slow. And when you don't feel bangga, or you don't feel happy. No, it was more solving the mystery. Every day you're solving a mystery. And then bila dah siap semua, then you say, okay, now we've got it. But even then we're still not completely happy, because we have to look at it in another dimension. So it was bit by bit. Tapi dari Perak Man ni ada ciri-ciri amalan, kepercayaan, budaya pun mungkin dan ini merupakan satu titik peralihan di antara type or karakter yang sebelum itu Prof, boleh dikatakan begitu? Peralihan macam mana? From misalnya dia ada amalan dia ada ada kepercayaan dia. Semua yang dikebumikan menunjukkan bahawa mereka ada kepercayaan. Contohnya di Gua Harimau, ya. Di Gua Harimau saya jumpa satu manik dalam mulut rangka tu. And I was wondering, mengapa satu mulut dalam mulut ni ada a nice bead. Until I went to do a site in Sarawak. And I was wearing these beads, and the Tok Pengulu said, Tuan Rumah said, can I have this particular bead? I have one particular bead here that's interesting. And I said, why do you need it? I said, nak buat apa? Bila saya mati besok,
saya masukkan ni dalam mulut saya. Bila saya cakap, bunyi keluar dan diorang tahu status saya. So this was darjat dia. Jadi ini adalah a particular beat that he wanted. Sebab susah nak dapat satu daripada Manik ni. Prof, tadi sebelum kita mula rakaman, Prof ada sebut tentang Perak Man itu satu penemuan yang penting pada tahun 1987 yang akhirnya antara lain telah menjadikan tapak Lenggong itu sebagai tapak UNESCO, tapak warisan UNESCO. Tapi ada satu lagi tapak yang Prof kata yang lagi signifikan, Kota Tampan. Kota Tampan itu Prof juga telah menemui satu kawasan. Kawasan itu kalau boleh saya kata adalah workshop lah. Bengkel peralatan. Kenapa bengkel itu bagi pandangan Prof signifikannya lagi mendalam daripada hanya menyumpa satu rangka yang dikenali sebagai Perak Man? Apa signifikan bengkel di Kota Tampan tu? Terima kasih KJ. Sebelum kita menemui Kota Tampan, Asia Tenggara telah dianggapkan sebagai the backwaters of civilization sebab alat-alatnya tak canggih seperti di Eropah. Ia juga telah dikatakan not important, and they don't know how we make the stone tools. Macam mana orang dulu-dulu membuat alat batu. Mengapakah ini penting? Ini sangat penting sebab alat batu adalah the heart of their culture. The technology, the most important part. Seperti kita punya chip industry today. So stone tools were very important at that time because it was the heart of the culture. And yet we didn't know bagaimana orang-orang di Asia Tenggara membuat alat batu. That's a key, And Kota Tampan provided the answer. So di Kota Tampan, kita dapat jawapannya. Jawapan yang Asia Tenggara tertunggu-tunggu. Bagaimana kita buat alat batu? That is so penting. And what we discovered was I tried to get into the brains, into the minds of these people. Saya tak nak buat secara automatic, secara biasa. I said, no, I want to get into the minds of these people. Macam mana diorang fikir? Apa yang diorang buat ni? And I was so lucky, saya temui satu tapak di mana tangan saya adalah tangan yang pertama pegang, mata saya adalah mata yang pertama melihat alat batu itu. It was left in situ selama 74,000 tahun dahulu. Mana saya tahu 74,000 tahun? 74,000. Bengkel tu tak ada siapa sentuh? Tak ada. Saya boleh cantumkan balik alat-alat yang batu-batu yang dia dah pecahkan, saya boleh cantumkan balik. Pasal itu kawan-kawan saya dari luar negara, arkeologis di luar negara, semua datang. They were so amazed because untuk mendapat satu tapak in situ seperti Kota Tampan di tropical area di mana hujan akan mengalirkan alat batu-batu ni semua is very very rare. So, Kota Tampan answered a technological question for Southeast Asia. Maknanya kita canggih lah. Kita tidaklah boleh dilihat pandang rendah civilization ataupun tamadun awal yang tak tahu macam mana nak membuat peralatan yang canggih. Betul. Tapi itu membawa kepada soalan tambahan ataupun soalan susulan, Prof. Kenapa Prof yang pertama dalam 75,000 tahun menyentuh dan melihat bengkel tersebut? Okay, that's a very good question. Okay, setelah semasa mereka tengah buat alat-alat batu tu, eruption of Lake Toba. Toba eruption, okay. Toba Lake eruption, jadi mereka terpaksa abandon the site. Kita dah ada agak pentarikan letupan Toba. Dia memang tepat dengan sebab kita ada Abu Toba di situ. Oh, memang ada Abu Toba di situ. Ya. Jadi that site bukan saja memberi kita pentarikan kegunaan tapak, tetapi juga memberi kita sebab mereka tinggalkan tapak itu, which is very rare in archaeology too. When they were there and why they abandoned it. Prof, peranan sains dalam ini. Boleh terangkan sikit peranan sains? Macam you mean dating. Macam mana nak buat pentarikan, sebab ramai yang tahu macam mana Prof tahu 75,000 atau itu Toba macam mana? Okey, untuk Kota Tampan kita
gunakan pentarihan The Last Eruption of Toba yang telah dikaji oleh saintis dan telah diterima sebagai 74,000 tahun dahulu. 4 letupan dan that was the last Abu letupan. tu macam mana tahu abu tu daripada? Abu tu kita bawa ke lab, analyze the abu, analyze the abu in Toba, and then it matches. Okay. So And the person who did that for me was a very famous volcanologist, Professor H.D. Chia. The late Professor H.D. Chia. He was my colleague. sebab saya tahu kenapa Edin tanya soalan ni, Prof. Sebab nanti bila kita, kalau ikut kronologi episod kita akan sampai ke zaman Kesultanan Melaka. Kita akan sampai ke zaman di mana myth is interwoven with history. Dan ramai yang kena tahulah bahawa ada setengah benda yang kita rasa diceritakan sebagai sejarah yang sebenarnya mitos. Ada setengah benda yang memang kita jadikan sejarah yang ada bukti arkeologi. But that comes to another topic later lah. You know, myths are also important as sangat. Tetapi in archaeology, no myths. It's a very scientific field. Scientific. Because I want a reliable interpretation of our past. Prof, tapi saya setuju banyak menggunakan sains dalam bidang arkeologi. It's almost a scientific subject actually. Tetapi kita perlu juga ramalan atau conjecture setelah kita dapat establish atau menentukan tarikh dan sebagainya, cara hidup orang, apa yang what's the peranan of ramalan, or it's like unsolving a mystery, right? Okay. We try to reduce that ramalan. We try to be as close to the scientific results as possible. But we have to have ramalan also because that's a guide to where we should look at in future. Yeah. Because dengan future technology, maybe you can answer the question. It becomes a fact. Prof, kita nak bawa perbincangan ini kepada, saya tahu pendengar, penonton, dia nak buat rumusan lah. Kita dah tahu, Kota Tampan 75,000 tahun sebelum Masihi. Selepas itu di Bukit Bunuh, di Bukit Bunuh 500,000 tahun sebelum Masihi. Prof pun ada ceritakan corak migrasi mungkin daripada Afrika, mungkin ada yang datang daripada China, daripada Taiwan dan sebagainya. Tetapi ramai yang nak tahulah, sebab kita ni obses dengan, sebab biasalah borang bangsa kaum kan, politik identiti. Perak Man ni Melayu ke? Kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod kedua sejarah kita. Satu episod yang saya rasa sangat istimewa sebab saya pun banyak belajar. Sebenarnya Edin, untuk persiapan untuk sejarah kita ni memang menyeksa saya lah. Kalau keluar sekejap ni, saya rasa sebelum episod tu saya ambil masa 10 minit baca tu sebab politik biasalah. Yang ini memang is all new to me lah, dan sangat terperinci kan? Sangat terperinci, macam Prof kata tadi lah, it's an exact science. Dia Prof tak nak dengar tentang mitos semua ni. So sebab berbalik kepada sebab kita nak tahu sikit the societal context ataupun konteks sosial dan juga etnik Perak Man, dan juga mungkin tengkorak di Gua Niah nanti. Sebab kita nak tahu pertamanya jenis ataupun kaum apa orang ini dan juga rakan-rakannya yang hidup pada masa yang sama. Dan adakah mereka ini susu galurnya sampai pada kita lah, that kita boleh trace ancestry kita kepada Perak Man. Bukan semua orang Malaysia, tetapi sebahagian mungkin boleh trace. Dan juga apakah sebab ini juga satu perkara yang saya rasa ramai kata tidak dapat liputan ataupun tidak diberi perhatian yang secukupnya, iaitu komuniti orang asli. Dan juga bagaimana mereka dapat melihat susu galur mereka kepada penemuan arkeologi ini. Ada yang kata analisis rangka Man Perak ataupun Perak Man menunjukkan kaitan dengan orang asli Negrito. Ada yang kata dia Negrito lah, iaitu dia kecil, berkulit gelap,
dan ada hubungan dengan masyarakat Neolitik di selatan Thailand. Sebab kalau tak silap saya Prof, peralatan yang ada di lembah Lenggong itu sama dengan peralatan yang pernah ditemui di selatan Thailand. Dan pada masa itu orang asli dikatakan ada 12 bahasa aslian yang tergolong dalam keluarga Austro-Asiatik Mon Khmer, yang menunjukkan bahawa mereka ini juga berhijrah daripada selatan Thailand sekitar 4,000-3,000 sebelum Masihi. Selepas Perak Man pula datang Proto-Austronesia daripada Taiwan, berpindah ke Filipina, Borneo, Jawa dan Semenanjung. Tapi sebelum itu kita nak tahu, adakah Perak Man ini suku orang asli Negrito? Okey, terima kasih KJ. Melayu tu adalah satu klasifikasi baru, ya. Dari segi physical anthropology, kita boleh bagikan kepada beberapa jenis, ya. Contohnya Mongoloid, Australo-Melanosoid, ya. Jadi untuk Perak Man, dari segi physical anthropology-nya dikategorikan sebagai Australo-Melanosoid, very similar to Australian Aborigines and the Semang. Itu dia punya classification. Itu dia punya classification. Berdasarkan kepada bentuk badannya, gigi dia, ya. Kalau Mongoloid tu gigi dia incisor, shovel shape incisors, but Perak Man did not have that. Perak Man had the measurements of an Australo-Melanosoid. Yes, Australo-Melanosoid. Yes. That means a cross between Austronesian and Melanosoid. Jadi macam mana dia boleh ada di Lenggong? They all travel. Yeah. They don't stay in one place. KJ, throughout the years, bands travel. Okay. And this one mungkin close to the Semangs and the Negritos. Adakah berlaku perkahwinan ataupun mixed marriage di kalangan Semang, Negrito, Australo-Melanosoid dan sebagainya? Among the orang asli that you have sekarang lah. Tapi pada waktu dulu, I'm sure they would have it. They would have cross intermarriages, you know. And ada teori tak tentang bahasa Perak Man? Tak tahu saya, KJ. Itu saya tak susah saya nak cakap sebab in the north, kalau you have Thai Kadai, and then you have Austronesian language, it's difficult for me to say. I dare not venture into the linguistics of prehistory. Tapi Prof rasa memang dah ada language? Oh, mesti dah ada language. Mesti dah ada language. Dan di Kota Tampan, sebelum Perak Man, ada bukti-bukti yang boleh memberi sedikit tanda kaum yang ada di Kota Tampan, similar to Perak Man? Similar to Perak Man. Okay. Similar. Tapi Prof, kebanyakan daripada kaum masa tu, mereka sering berhijrah, kan? Yeah. It's very migratory. Nomadic. Nomadic, yeah. Prof, apa pula dengan tengkorak di Niah? Itu Prof tahu tak dia punya kaum ataupun etnik dia? Australo-Melanosoid. Sama juga? Ya. Yeah. Australo-Melanosoid. Dan di tapak tersebut, adakah tanda-tanda lain seperti di Lembah Lenggong berkenaan dengan tamadun dia, berkenaan dengan gaya hidup dia? Lebih kurang sama KJ dari segi pembuatan alat batu, dari segi zaman Paleolitiknya. Lebih kurang sama. Dan something interesting, satu rangka manusia yang saya temui di Gua Niah juga telah dilahirkan dengan kecacatan, called Amelia, di mana dia tak ada ulna and radius that you have here, tetapi just a C bone here and then the fingers, very much like thalidomide babies yang kita jumpa pada tahun 50-an, 60-an. Dan macam mana pula cara pengkebumian di Niah? Adakah dia sama dengan Lembah Lenggong? Ya, sama dengan Lembah Lenggong dari segi mereka telah dikebumikan dengan makanan dan dengan alat-alat mereka.
Ada tak Prof rasa bahawa there was migratory pattern daripada Borneo ke Tanah Melayu or whatever is Tanah Melayu was then lah, Sundaland. pada masa itu? There would have been migration. I don't know which direction, but to and fro. Sebab orang mencari makan. Dan mereka ada tak kesan-kesan arkeologi daripada negara lain? Macam saya sebutkan tadi, daripada selatan Thailand ada peralatan yang sama dengan peralatan daripada Lembah Lenggong. Ada tak daripada tempat lain? That's very interesting, KJ. Di Gua Harimau, saya temui gangsa. Dan tak pernah kita temui gangsa di dalam arkeologi di Semenanjung Malaysia. Ini adalah bukti pertama gangsa, dan bukti ini telah didapati dalam satu pengkubumian. Sebelum ini dikatakan bahawa gangsa, the boundary of gangsa terhad kepada South Thailand, kepada Thailand, hingga Christmas gitu, that area sahaja. Selatan pada itu tak ada. So this could have been migration, cultural, technological influence. It could have been someone from there that came here. Nothing to stop them. No passport, no immigration. They can go anywhere they like. Kan senang. Apa yang menjadi halangan ialah teknologi. Adakah mereka teknologi yang boleh mengatasi topografi? Kalau boleh, done. Penemuan gangsa tu kat mana, Prof? Gua Harimau. Gua Harimau. Cantik. Ya. Cantik. Alat gangsa. Bentuk apa tu? Bukan saja alatnya, KJ. Bukan saja gangsanya, tetapi acuan untuk membuatnya. So that shows that orang yang meninggal tu mungkin pembuat alat gangsa. Prof, saya nak tanya soalan yang agak besar sikit lah berkenaan dengan orang-orang yang kita sedang bincang ni. Kalau kita lihat tamadun kita sekarang, Prof, our present day civilization, manusia hari ni dia ada tujuan ataupun purpose yang lebih tinggi daripada hanya hidup lah, more than survival. Kita ada purpose scientific discovery, kita ada purpose spiritual, kita ada purpose yang nak membina sebuah tamadun manusia yang paling canggih dalam sejarah dunia. Adakah pada waktu itu mereka ada higher purpose ataupun mereka hanya nak pastikan mereka survive? Mereka hunter-gatherers, mereka nak pastikan setiap pagi bangun, cari rezeki dekat hutan, cari babi hutan ke, cari buah-buah hutan untuk memastikan bahawa, tetapi nampak macam ada aspek yang lebih tinggi, macam afterlife yang disebut oleh Prof tadi, dikebumikan dengan makanan, dengan peralatan dan sebagainya, bekalan untuk mereka lah pergi jumpa akhirat mereka. Tetapi ada tak dalam penemuan arkeologi, Prof rasa mereka ni ada higher purpose nak bawa ke tamadunan yang lebih canggih, ataupun mereka just betul-betul hunter-gatherers, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang? Good question, KJ. Bila kita lihat the development of technology pada zaman manusia awal, hingga ke sekarang, kita lihat bahawa ada perubahan teknologi, peningkatan teknologi dari menggunakan alat batu ke membuat tembikar, ke membuat gangsa, ke membuat logam dan so on. Ya, jadi ini menunjukkan bahawa mereka juga mencari cara untuk menyenangkan kehidupan mereka. Pada kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, mereka fikir I better grow something. So then starts agriculture, starts farming. And then they say, once I start farming, I need bekas. Nak simpan ni takkan nak buluh aja. So they create, from the soil, they create pottery, earthenware. And then bila they have the technology to produce heat at a higher level, then they produce stoneware, higher than earthenware. It needs a higher temperature, better quality clay, blah, blah. So after that, they said, okay, I've got the vessel now. With a vessel, saya boleh mencairkan logam. So they go on. So they too had steps of technological progress, but their steps were very slow. Not like us today. 2 tahun dah telefon out of date dah. Computer out of date. Their technological growth
was very, very slow, but they had technological growth. Remember, population kecil, and they had so much to overcome. And they did very well. I think we cannot look at them and say that they were not clever. No. Macam penduduk community Perak Aman tu agak berapa, Prof? Roughly lah. Based on benda-benda yang disediakan untuk pengkebumian dia, he must have had a community of about 2-3 generations with him. Sebab dia kena pergi memburu banyak jenis binatang. You know, and kena cepat tu sebab dia kebumikan, dia tahu orang tu sakit, ya. He died of a very bad tooth problem. Perak Aman meninggal sebab sakit gigi? Yeah. Oh, wow. No, but his whole body became toxic. Menanah because of a gum problem. See that I work with scientists. I work with the dental professors. I know the cause of death. 2-3 generations together. Tapi itu tak bermakna yang mereka sentiasa pergi pada satu tempat ke satu tempat. Semua mereka ikut. Okay? Bila tak cukup makanan, they say, okay, I'll go there, look for makan. Somebody, I'll go the other side. And then bila musim buahan, dia bertemu balik. It is only food that would determine whether they break up and go in different directions. Satu aspek yang agak menarik dan ini mungkin memerlukan ramalan lah. Apakah boleh kita pastikan ciri-ciri perwatakan mereka? Apa yang membuat mereka gembira? Apa membuat mereka sedih? Apakah perhubungan kuasa? Yang kita tahu misalnya coretan-coretan, ya, lukisan-lukisan gua. Di gua kan, ya? Di gua adalah satu cara untuk berhubung, ya. Yeah. Perhubungan, ya. Yeah. What is the nature of their marriage, for example? Yeah. Apakah mampu kita meramalkan gitu? Kalau kita ada lukisan gua yang boleh mencerminkan sesuatu peristiwa tu, ya. Guanya ada kan? Guanya ada, tetapi ia merakamkan a boat, you know, and boats were very sampan. Oh, okay. And di guanya, di kawasan guanya tu, boat played a very important role because the burials pun dalam boat in another gua kain hitam. Yeah. Apakah lukisan coretan itu adalah satu usaha untuk memberitahu sesuatu atau merakam sesuatu? Merakam sesuatu event, menandakan sesuatu supaya besok bila dia lalu di situ dia tahu, dia kenal, untuk merakamkan sesuatu peristiwa. Tapi adalah mungkin boleh dikatakan satu usaha pensejarahan of a kind to record their lives or to record, because kita tengok orang asli pun conteng-conteng di gua. Orang asli punya lukisan dibuat dengan cakul, arang, ya. Tetapi prasejarah, lukisan prasejarah dibuat dengan hematite, merah. Ya. Jadi kalau kita lihat orang asli punya lukisan gua di Lembah Lenggong contohnya, kita lihat mereka rakamkan basikal, mereka rakamkan permainan. Jadi it is a kind of rakaman, whatever they want to rakam, I suppose, you know. But to us it's interesting because we know that period, yang orang asli punya period, and we know creator. So these were new items untuk diorang. Prof, satu benda yang saya dan Edin selalu sebut, terutamanya dalam episod yang lepas, adalah bahawa sejarah Malaysia ini banyak fokus kepada sejarah politik, especially sejarah modern Malaysian history. Dan hari ini saya rasa lega sikit lah sebab kita langsung tak cakap pasal politik, tapi sebagai buangan politik saya kena tanya soalan ni jugalah. Adakah pada zaman ini, zaman Lembah Lenggong, zaman Gua Niah dan sebagainya, dah mula muncul sistem kepimpinan? Dia ada tak ketua keluarga dia ada tak dia punya feudal structure, ataupun dia lebih kepada egalitarian, hunter-gatherer, lelaki sebagai hunter-gatherer, wanita jaga gua dan jaga kanak-kanak? Is there a notion of kingship that is developing here, or itu datang selepas ini dengan tertubuhnya
the early kingdoms of our country. Kalau kita lihat negara-negara lain contohnya ya, bukti-bukti dari tempat-tempat lain, kita lihat bahawa apabila masyarakat itu dah besar dan bersetempat, mereka perlukan some order. Jadi ada penghulunya, ada pengikutnya, ya, and society first in bands and then there's stratigraphy, social levels, you know. So kita lihat bahawa mereka pun ada penyusunan masyarakat. My one question really is bagaimana kita pada masa ini sebenarnya dapat menghayati dari segi membina satu jalinan dengan sejarah seawal itu, sebab Prof juga banyak memberi dorongan atau saranan bahawa orang Malaysia harus lebih sedar dengan sejarah sebegini ya. But how do we actually develop a relationship with something so early? Terima kasih Cik Edin. Saya rasa itu adalah satu soalan yang sangat baik di mana kami menjalankan penyelidikan, kajian, dan kami dapat hasil kajian yang harus disseminate kepada masyarakat luar. Sebab Malaysia mempunyai bukti, mempunyai penceritaan yang agak ada impact terhadap dunia. Jadi kita harus, kita boleh menggunakan ini juga untuk menyemaikan perasaan bangga terhadap negara. Perasaan identity, perasaan kesayangan. Perasaan yang kita ni kaya dengan sejarah. Tapi saya rasa itu kurang. Kita ada bahannya tetapi kita tidak menyemaikannya dalam bentuk itu. So as researchers, we research, we produce it. We can take advantage of it, economic advantage pun in tourism. After all, we hold a piece of a history of mankind in the world. So a lot of potential yet to be realised. Prof, saya tidak mahu dilihat obses dengan isu ini, tetapi jarang sekali kita dapat seorang pakar arkeologi yang boleh, seperti mana yang Prof kata tadilah, try to connect the dots. Ini berbalik kepada permulaan kita, dan permulaan kita dah bincang panjang lebar berkenaan dengan meteorological event yang berlaku 1.8 million years ago to 500,000 years before the Common Era, yang mula kita ada bukti arkeologi, peralatan-peralatan yang telah pun dibuat, sehinggalah penemuan Kota Tampan, Lembah Lenggong, Gua Niah dan juga Perak Man. Tapi kita nak cuba tahu juga the early people in Malaysia, siapa dia, untuk kita tahu dengan lebih mendalam lagi asal-usul manusia awal di Malaysia. Saya cuba, ini bukan benda yang mudah untuk dibuat, tapi saya cuba buat pembahagian early people in Malaysia. Yang pertama mungkin Negrito, yang kedua Senoi, dan yang ketiga Proto-Malay. Negrito ni adalah Semang lah, dia datang, ataupun Semang datang daripada etnik Negrito. Senoi ni dia juga datang daripada Semang, tetapi mereka adalah keturunan Austro-Asiatic speaking agriculturalist. Ini mengikut apa yang saya telah baca lah. Tetapi Proto-Malay ni dia lagi diverse, dia punya origin mungkin 1000 tahun sebelum Common Era. Mereka datang dan ada yang kata mereka datang daripada China, daripada Yunan, China. Ada yang kata mereka datang daripada Taiwan, ada yang mereka datang daripada New Guinea. Saya tak akan tanya Prof betul ke tidak ni semua. Saya nak tanya Prof, penting ke kita obses dengan siapa dulu, dia punya latar belakang dia macam mana dia berkait dengan saya? Sebab akhirnya itu soalan yang saya selalu dengar.
orang nak tahu? Saya rasa yang penting di sini ialah negara kita. Apa berlaku di negara yang kita cintai ini? Apa sejarahnya? Siapa duduk di sini dulu? Apa cara hidup mereka? Dan I think itu sejarah kita. Bukan orangnya, tetapi budayanya, teknologinya. Kepada saya itu yang penting. Yeah. What about you, Aidin, about this debate? You know, who was here first? Adakah ni Negrito? Adakah ni Semang? Adakah ni Senoi? Adakah ni Proto Malay? Ataupun saya rasa ini memang satu obsesi lah, sebab negara kita telah dibentuk begitu ya. Dan kadang-kadang kita melawan arus sejarah sebenarnya, sampai ada kalanya saya rasa kita menghayal lah kita ni siapa, sebab banyak campurannya ya Prof. Dan saya rasa nak cari titik permulaan itu sangat sukar untuk mengatakan ini adalah titik permulaan. Tetapi dari segi ia adalah peralihan dan arus ya, it's a whole process. Jadi saya rasa banyak yang kita kena deconstruct lah dari segi bagaimana kita dikondisi supaya kita dapat menerima. Sebab itulah saya sangat tertarik dengan soalan bagaimana kita menjalinkan satu perhubungan dengan satu sejarah yang begitu awal. Sebab ia akhirnya akan datang ke sini kan. Ya. Jadi saya rasalah saya kurang senang lah dengan untuk mencari titik permulaan, point to one place or another kan. Saya rasa dunia kita tapi juga dunia pada keseluruhannya adalah jauh lebih rumit lah. And dynamic. Dan dengar cerita daripada Prof tadi, corak migrasi, peralatan yang ditemui di sini dan di tempat lain, malah etnik Perakman itu sendiri menandakan bahawa seawal 40,000 tahun sebelum Common Era, sebelum Masihi, Malaysia ini dah menjadi satu tempat di mana ramai yang datang, ramai yang pergi, ramai yang berhijrah, ramai yang settle kat sini. Dan ramai juga yang bergaul antara satu sama lain, yang menghasilkan masyarakat yang pada waktu itu boleh dikatakan majmuk, ataupun berbilang suku pada masa itu. So maybe kalau benda ni tak perfect lah, tetapi Aidin tanya soalan macam mana kita nak kaitkan hari ini dengan dulu, samalah. Hari ini pun kita adalah satu tempat yang mana sangat dinamik, sangat berbilang latar belakang. Dulu pun saya rasa sama juga. Bukan kita saja, seluruh dunia macam tu. Yes. Adakah itu salah satu pengajaran daripada arkeologi, Prof? Mungkin. It's dynamic throughout the world. Prof, mungkin nak tutup episod ini, saya nak tanya sikit tentang bidang arkeologi itu sendiri. Sebab bila kita cakap dengan orang muda sekarang, saya dulu sebagai Menteri Sains, kena belajar STEM, kena belajar, sekarang ni kena belajar computer science dan sebagainya. Maybe Prof boleh advocate for the bidang arkeologi itu sendiri. Kenapa ia masih penting? Kenapa arkeologi itu perlu dimiliki oleh Malaysia? Sebab kalau mungkin zaman Prof bermula sebagai arkeologis dulu, tapak-tapak warisan di Malaysia ini, saya dengar ada yang dipajak kepada negara asing dan sebagainya. Why we need to own our history? Kenapa arkeologi itu masih lagi relevan dalam dunia di mana kita sudah jauh pandang ke hadapan dengan AI dan sebagainya? Kenapa ia masih lagi penting untuk kita menggali sejarah kita? Kita sebagai manusia, we have a memory. We want to know apa yang berlaku sebelum kita. And arkeologi adalah hanya cara itu je lah, melalui arkeologi yang kita boleh mendapat bukti-bukti awal. There is no other means of getting early information, bukan saja untuk
bidang sejarah, tetapi untuk bidang-bidang lain pun. Contohnya arkeologi mempunyai rakaman atau rekod sejarah untuk zoologi. Kalau diorang agak pada sesuatu tarikh itu sesuatu haiwan dah pupus, tetapi arkeologi boleh menunjukkan pada tarikh itu masih ada lagi. So it helps not just untuk sejarah tetapi untuk berbagai bidang. Ia merekodkan sejarah hampir semua bidang yang diorang nak tahu adalah di situ. And we are humans. We have a memory. Adakah kita sekarang ini di Malaysia mempunyai kepakaran sendiri untuk mencari memori tersebut sebab pengalaman dululah sebelum ini? Sebenarnya KJ bulan Oktober adalah 30 tahun sejak dilahirkan Pusat Penyelidikan Arkeologi di USM. 30 tahun dulu. Dan masa tu kebetulannya arwah Tun Abdullah telah membantu saya untuk membina bidang ini. Dan saya amat berterima kasih. Dan ia main peranan yang penting dalam bidang dalam perkembangan bidang arkeologi. Pada mulanya bila Tun jadi pegawai di Kementerian Kebudayaan hinggalah Tun jadi Perdana Menteri. Saya sangat berterima kasih. Sebelum tu siapa yang menggali kawasan-kawasan di Malaysia ni? Sebelum saya museum, mereka telah menjalankan kajian. Sebelum tu colonial era. Tetapi kita perlukan the latest knowledge in archaeology because they were not well versed dengan the development in archaeology. Saya membuat ijazah tinggi dalam bidang arkeologi kerana ilham diberi oleh Prof. Zuraina. Ia merupakan satu bidang yang sangat menarik lah. Tapi saya agak kebanyakannya adalah anak murid Prof. Zuraina juga yang sekarang bertugas di USM. Yang banyak telah membangkitkan dan membangunkan at least proto-history punya aspect of Malaysia lah. Dan bagi saya itu adalah cermin untuk kita menghayatilah bagaimana rumitnya masyarakat kita. Juga kita dah bincang sikit bagaimana rumitnya Melaka pada Kesultanan Melaka, Kedah pun begitu, dan apalagi lebih awal ya. Jadi saya rasa ini adalah satu permulaan yang sangat bagus lah. Terima kasih Profesor Emeritus Datin Paduka Zuraina Majid kerana bersama dengan kita di sejarah, bersama dengan kami di sejarah kita. Saya sangat-sangat menghargai pengalaman dan juga pandangan Profesor, dan saya harap bahawa ramai juga anak muda boleh memilih dan memikirkan bidang arkeologi. Sebab saya percaya dan yakin banyak lagi yang belum lagi ditemui. Prof, ada benda yang belum ditemui lagi? Banyak lagi. Banyak lagi. Ya, banyak lagi. Saya sebagai penghuni gua, ni Prof, sebab saya sokong pasukan Manchester United yang selalu kalah. Jadi saya selalu kena masuk gua. Saya pun sedia ditemui oleh seorang arkeologis pada bila-bila masa nanti. Episod seterusnya mungkin kita akan terus dengan kronologi Edin, tapi kita mungkin akan bertemakan early kingship. Kita cuba tengok kepada sejarah-sejarah awal, empire awal, mungkin Kedah Tua, Langkah Sukra dan sebagainya, as we continue in our journey. Dengan satu konsep yang menarik masa itu, konsep Deva Raja. Okey, Deva Raja. Terima kasih.